Assalamualaikum. Cutian Hari Keluarga bagi tahun 2025 ni adalah di Duruan Damai, Janda Baik, Pahang. Dalam perjalanan, kami sempat singgah makan di Nasi Bambu Sungai Kelah. Ni pertama kali aku makan dekat sini. Sedap lauk-lauk dia. Kedai dia pun luas dan sangat selesa untuk makan dekat sini. Macam biasa, aku jenis malam-malam nak ambil video. Maka hanya ada video perjalanan yang laju-laju dalam kampung Janda Baik ni. Jadilah ada video suasana jalan masuk dia. Bukan nak review pun, sekadar untuk kenangan sendiri-sendiri di masa depan. Suasana kat sini sejuk sebab dia atas bukit. Suhu dia lebih kurang dalam 22 darjah Celsius time aku sampai ni. Tempat bukit-bukit macam ni aku dah memang boleh agak dah. Malam dia mesti sejuk dik-dik punya. Tengok suasana kampung dia, betul-betul terletak dalam hutan. Jalan pun betul-betul untuk sebiji kereta. Tapi tak ada masalah kalau selisih dengan kereta-kereta lain, sebab dia ada banyak kawasan-kawasan tertentu untuk kita bagi ruang masa dia selisih tu. Suasana kampung macam ni memang mendamaikan. Aku sangat suka suasana hutan macam ni. Maklumlah, baru 3 tahun berjinak-jinak dengan aktiviti camping. Kena buat-buat seronok lah. Tapi serius, memang seronok dan mendamaikan. Sebab kata Albert Einstein, look deep into the nature and you will understand everything better. Cewa. Okey, tanpa membuang masa, jomlah kita masuk ke dalam chalet. Aku pun first time sampai chalet ni. Jom kita tengok suasana dalam dia macam mana kan. Terdapat 13 bilik kesemuanya kat sini. Family aku booking semua bilik kat sini. Jadi kawasan ni kita orang punya teritori lah sepanjang 3 hari 2 malam kat sini. Bila kami saja kat sini, maka kami bebas explore kawasan ni. Nak buat aktiviti apa pun tak ada masalah. Tak perlu nak malu-malu sebab kami je yang ada dalam kawasan ni. Ni semua anak-anak buah aku ni. Besar-besar dah pun. Tapi awak aku duk rasa aku ni hidup muda lagi ya. Okey, kesemua family dah pun sampai ke sini. Macam biasalah, bila lama dah tak jumpa, sesi beramah mesra dululah masing-masing kan. Kesemuanya nampak macam terpinga-pinga kan. Nak start explore dari sudut yang mana dulu. Sebab semua sudut dekat chalet ni nampak menarik sangat untuk dilawati. Anak aku yang kecil ni kalau nampak aku ambil video dia, respon dia mestilah nak babai-babai. Okey, ni adalah kolam pancing dia. Betul-betul atas kolam pancing ni ada sebuah chalet di atas dia. Untunglah siapa yang dapat bilik ni, sebab lawa sungguh dia punya view. 2 orang anak jantan aku pula memang ketagihan sangat nak mancing. Biasalah, anak kampung sejati lah katakan. Pantang jumpa tempat mancing, mesti celapak ke situ dulu. Dah makin ramai terjebak nak memancing. Sebab nampak best kan tempat ni. Mereka pun tak lepaskan peluang untuk memancing. Tengok view dekat chalet ni. Memang sangat mendamaikan. Sangat sesuai lah dengan nama dia, iaitu Duruan Damai. Untuk hari pertama, ayat kolam dia agak tertarik sebab hujan pagi tadi. Tapi tidaklah merosakkan pemandangan chalet ni. Dia still nampak cantik dia punya suasana dekat chalet ni. Jom kita melawat ruang dapur dia pula. Dapur ni pengunjung perlu menyewa jika nak pakai. Dapur dia luas dan sangat bersih. Lengkap dengan semua peralatan dapur. View dia sangat cantik dekat sini dengan berlatar belakangkan kolam ikan. Kak aku tengah buat preparation barang-barang untuk BBQ keluarga malam ni.
Baik kau kan, Pak? Dekat sini juga ada ruangan hammock. Betul-betul bersebelahan dengan kolam mandi. Siapa yang nak relax-relax, bolehlah layan perasaan kat area sini kan. Aku macam biasalah, pantang jumpa kolam. Mesti terjun punya walaupun ayak dia tertarik. Biasalah, kita orang kampung. Kita pernah mandi ayak Pariban. Lagi teruk daripada ayak kat sini. Betul tak? Ianya betul-betul mendamaikan. Sesuai dengan nama dia, Deruan Damai. Sangat-sangat santai dekat sini. Ni pula hadiah-hadiah untuk program Hari Keluarga kami tahun ni. Banyak macam-macam hadiah ada. Untuk aktiviti sebelah malam, kami start dengan BBQ keluarga. Ruangan BBQ pit dia memang kemas dan tersusun. Siap dia letak kipas dinding lagi kot. Tak perlulah kami nak kipas-kipas bara dia. Budak-budak pula sambil-sambil makan tu, mereka layan video Hari Keluarga yang dulu. Bukan apa, sekadar nak flashback kenangan-kenangan Hari Keluarga yang sebelum-sebelum ni. Makin lama makin rancak. Angkat saja habis. Angkat saja habis. Nampak sangat tukang-tukang masak ni semuanya pro-pro belaka. Bila semuanya dah kekenyangan, kita teruskan kita punya aktiviti, iaitu gift exchange keluarga. Kami menggunakan metod Ferris wheel untuk gift exchange kali ni. Alah, kiduk idea orang je ni. Macam syok je tengok orang buat. Kita pun apa lagi, adapt je lah masuk ke kita punya family day kali ni. Afina. Pangah. Pangah. Kena ambil, jangan langsung ni. Oh, dia ha. Cepatlah bagi orang lain cepat, ambil. Ambil dia, cepat. Bila semuanya dah dapat hadiah, kami semua ke Dewan Serbaguna yang ada kat sini untuk sesi unboxing. Anak buah aku yang baju putih tu, watak dia sangat-sangat menceriakan. Seronok tengok kelaku dia. Sedia mencuri hati kami sepanjang kami kat sini. Tolong anak aku. Tak boleh buka. Ni pula anak-anak buah lelaki pertengahan. Anak aku tergodong lah dalam kategori ni. Mereka dua dapat hadiah pocket perfume. Sepanjang balik daripada family day ni, wangi gila-gila kereta aku. Hang bayangkan setiap 10 minit mereka sembok perfume kat baju mereka. Peninglah bini aku. Dia tak boleh bau-bau wangian macam ni dalam kereta. Ni geng-geng pertengahan dan dewasa untuk kategori anak buah perempuan. Momen ni memang tergelak besar lah aku. Hadiah macam-macam. Kreatif betul lah pak-pak, mak-mak menakan yang beli hadiah untuk gift exchange pada Hari Keluarga kali ni. Batai belum. Batai musuh. Boleh buat batai musuh. Ni pula geng mak-mak untuk unboxing hadiah-hadiah. Hadiah Mak Lang dapat paling sempoi lah. Boleh dah tu Mak Lang simpan mainan kereta untuk cucu dia nanti.
Bini aku pula dapat sabun bapak macam besar dia punya botol. Ya, ni tak payah beli setahun lah ni kat rumah aku, sabun mandi. Ni geng bapak-bapak pula. Pak Lang dapat hadiah apa tu? Bekas kecil-kecil tu boleh habuan bos susu untuk cucu nanti bila time nak travel. Belilah kat anak dah sekolah. Aktiviti penutup malam itu ialah menonton wayang bersama keluarga. Pilihan yang sesuai kerana semua sudah keletihan selepas seharian menjalani pelbagai aktiviti. Inilah suasana pagi kat sini. Sejuk. Aircon dengan kipas pun tak payah pasang. Ni sarapan pagi kami. Mak Ngah dengan Mak Lang yang masak. Sedap ayat tangan mereka. Belajar dari mana? Belajar dari Tok Pah lah kot dulu-dulu. Ni baju family day tahun ni. Tengok tu, ada tulis Tok Pah love Tok Wan Long. Depan belakang kita cok tahun ni. Barulah sempoi. Lepas breakfast, kita mulakan dengan sesi photoshoot keluarga dulu. 10. Bukan apa. Satgi kalau dah pergi main, confirm belum muai habis semua baju lepas ni. Ambil gambar budak-budak dulu. Tumpang semua tak pergi main lagi. Hak tua-tua, tunggu dulu ya. Sabar Sat. Bagi laluan kat budak-budak dulu ambil gambar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 4, 5, 6. Ya, sansa. RM30. Pijak bawah sikit ni. Pijak bawah. Tengoklah kelaku budak ni. Kan aku dah cakap, dia ni memang sempoi. Yang anak aku pula, Raya nak ambil gambar sekali. Disebabkan ni sesi photoshoot couple. Jadi aku sembunyikan dia kat belakang kerusi tu. Walau weh. Anak aku yang ni pula, Cewi nak record video. Jom tengok kelaku dia record video. Okay, kita akan record orang yang makan. Ini lagi video ya. Terus jadi orang Indonesia. Duk tengok banyak sangat TikTok negara seberang. Tak, gambar Amir kat itu. Ayah bagi. Cewi sungguh lah. Hei, labu pun. Gambar apa tu? Video. Video. Tu dua tiga. Sebut 1, 2, 3 pun macam lalong nak tidur je pun. Macam-macam main depan ni. Untuk ni mampu ni. Ni lah adik-beradik aku. 6 daripada 7 beradik. Abang kami yang sulung dah lama dah pun meninggal dunia. Video ni confirm ibu dah suruh buat lakonan. Sebab tu tiba-tiba je berhenti terus buat pis. Anak aku pula terus tibai simbol rock. Terpengaruh dengan abang-abang sepupu lah tu. Sedap tu memanglah sedap. Video ni memang kantoi lah hampa bangun lewat. Sebab tu lambat nak breakfast. Okey, jom layan sukaneka keluarga pula. Masa ni, time kita buat pembahagian ahli kumpulan. Acara seterusnya. Amir, masuk.
Dengan kumpulan tak tahu ni. Kumpulan Rizky. Amazon. Amazon. Amazon Foxy Force. Tu lawan tu. Weh, relax. Oh. Ref bagi relax. Bersabar. Bawa dengan dah. Go. Faster. Cepat. Cepat. Yang dah habis baris belakang ni. Baris dulu. Lambat. Lagi. Ini kejar ini. Ini apa ni? Lagi. Cepat. Oh, segi. Lah. Seterusnya. Final juga. Betul. Tak boleh. Bismillah. Betul juga. Tak tahu. Jangan tanya. Tak tahu. Betul juga. Macam mana? Rizky membawa Rizky. Betul. Berjaya Rizky. Pull up in a Lambo with that drip and shit like windows, and I lose my grip with a hand. Rizky membawa Rizky. You keep my engine on high, you can never get swept. Tak lah juga. The cars make me go. Okey, lagi. Cepat. Oh, semboi. Oh, terror. Terbaik. Oh, okey, terbaik. Okey. Oh, matera. Cuba lagi. Okey. Sengit. Sengit. Finally, berjaya. Okey, belum kalah. Dia sebab mantap. Cepat. Bubu lagi. Lagi balik. Balik. Tengok. Dah dulu lah. Kembali. Apa dia lawan? Sini tu. Kembali. Sini. Okey. Buat pelan-pelan. Masya. Rizky. Come on. Parah. Lagi beri puasa sekali pah yang masih penuh. Okey, semangat.
Jangan pula buang ni. Cepat. Oleh pula cepat. Tak masuk pun apa kau ni. Masuk dalam lubang dia tu. Perah santan. Perah santan. Abalong. Oh, abalong cekak abalong. Alamak. Sempoi abalong. Akak balik. Angah dengar. Sikit angah perah santan. Angah perah santan macam mana dengar? Ayo, duduk masuk dalam botol. Tu, angah buah botol tu ke? Buah sepan dalam botol. Ambil lagi banyak. Ambil bagi babi. Aku dapat. Tu. Okey, duduk. Dia pun celah kangkang. Dia lagi cantik. Tarik. Pantas. Tiup. Kasih. Oke. Lepas. Apa. Jangan terlalu berhati-hati. Kak Rizky. Tiup. Oh, jatuh. Cepat jatuh. Membawa Rizky. Ada lagi. Dendam je. Habis. Punyok dah kau. Dendam ke? Mana juri tengok. Juri mana juri? Dendam. Kita berendam. Dendam je. Aduh. Tapi. Dia kena ambil dalam mulut. Bagi habis dalam mulut. Siapa awak? Mana? Biar. Mana? Okey, baru.
Pandai kan? Sebab senang jelas. Cepat Ma. Sikit. Telat. Habis. Pujuk pergi ambil lu. Telat lu. Habis. Telat tu. Tak habis. Habis. Oh, macam dah. Tiga mulut. Kamera. Habis. Juara. Nah, tak habis. Dua tak habis. Kamera tak detect. Dekat. Lepas tu. Pak Long gigi. Di kota. Nampak dah menang dah. Bagus kalau. Tak boleh pun. Pakcik tak elak ni. Pakcik tak percaya lagi. Menang. Champion. Apa pakcik? Ini macam tu. Saya pun ni sikit. Tak boleh. Ada lauk lagi. Sekali dapat berhasil. Cepat. Cepat ni, ikut ni. Cepat. Oh, pakcik mudah ni ya. Cepat. Lagi 2 minit. Lorong pertama, Pak Ngah dan Mak Ngah. Lorong kedua pula, Pak Cik dan Mak Cik. Lorong ketiga, Pak Lang dan Mak Lang. Lorong keempat, Pak Jang dan Mak Jang. Lorong kelima, Pak Su dan Mak Su. Dan lorong yang terakhir, Pak Teh dan Mak Teh. Bangunlah. 1, 2, 3. In, out. Satu. Macam-macam kelaku. Ada yang kawat, ada yang cacat pun ada. Ada yang kecoh pun ada juga. Tengok sepak. Satu, dua, sepak. Sepak angin. Yeay. 2, 3. Okey, stop. Bising. 1, 2, 3. Okey, stop. Okey, boleh buat. 2, 3, sepak. Yang pada sesuai. Sepak angin. Sepak angin. Sepak angin. Pusing. Okey, cover dah. Ha? 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Betul lah dia. Ingat kat mana? Lorong tadi mana? 3. Okey lah, kau cover apa? 3 sepak.
sepak. Alamak. Bola cuci saja. Okey, okey. Aman. Gerak. 1, 2, 3. Pusing, pusing. 1, 2, 3. Okey. Okey, 3 pusingan. Okey, betul ya. Okey. Apa? Boleh betul? Ya, yakin. Alright. Okey, sedia. Kaki kiri yang Tepi ni. Alright. Tepi ni. 2, sepak. Wow. Wow, terasa jauh. 1, okey, 2, 1, 2, go. Tepat dah kot. Oh, hampir. Kaki mana? Okey, 1, 2, sepak. Masuk pukulan. Daripada pakai buat. 1, 2, 3. Nampak ya? Okey, pusing. Satu. Saya. Pusing lah. Lagi 2. Pusing. Pusing. Lagi 1. Okey, satu lagi. Okey. Okey, cukup lah. Okey, confident tak? Alright. Confident tak? Yakin tu. Okey, yakin ni. Ya. Video. 1, 2, sepak. Go. Okey, pusing. 1, 2, 3, sepak. Bersedia. Yakin. Okey. 1, 2. Tak apa. Tepi. Okey. Go. Sepak. Wah, gol. Alhamdulillah, cuaca hari ni sangat cantik. Jadi, kolam pun dah tak jadi tarik macam semalam dah. Syok lah budak-budak ni berendam macam ni. Beli ikan ah. Sesi memancing pun bermula balik sebelah petang ni, dengan ramai penyertaan kali ni. Aku pun tak melepaskan peluang untuk mencuba nasib. Mana tahu kok-kok boleh jadi hero, kau dapat yang terbaik punya ikan. Siapa yang duk karaoke tu? Patut pun hujan. Tengoklah hasil memancing kami. Banyak.
Beribu-ribu lemon. Ramai artis sebenarnya time family day ni. Cuma ni je yang kamera aku sempat record. Video ah. Video. Rancang. Malam ni kita makan hasil tangkapan. Hasil memancing kumpau. Semalam kita kumpau. Hari ni kita beli rezeki hari ni. Hari ni tak kumpul. Berapa ekor? 28 ekor kita dapat malam ni. Malam tu kami buat game-game cedok duit kat anak-anak. Tapi macam biasalah aku ambil satu video ni je pun. Penyampaian hadiah pun harap kopi gambar dari grup Telegram family saja. Banyak orang bang, berjuta-juta. Nak bubuh semua mau sehari video ni. Ini adalah gambar-gambar kenangan yang amat bermakna untuk keluarga kami. Semoga hubungan kekeluargaan kita sentiasa harmoni, dipenuhi kasih sayang dan terhindar daripada sebarang perselisihan. Diharapkan ikatan antara adik-beradik kekal erat hingga ke anak cucu, kerana air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah perumpamaan kasih sayang dan silaturahim antara kita. Walau apa pun yang terjadi, ikatan ini tidak akan terlerai. Semoga hubungan kekeluargaan kita terus utuh, diberkati dan berkekalan selamanya.